Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya bawakan kepada anda aksi penerjun base tertua di dunia, iaitu Tuan Jamaluddin bin Ismail sedang beraksi untuk menunjukkan terjunan dia sebagai penerjun juara di Genting Highland. Kita tengok bersama-sama bagaimana cekapnya beliau. Semoga kita doakan semoga beliau berjaya pada kali ini. Teruskan menonton. Mana Pak dia? Aku tak nampak dah. Mana? Oh, tu. Tak nampak dah, ya Allah. Sikit lagi.